Let's go. First episode. Aku Fitri Joroji ingin ke EKVE. Jentera aku adalah SV650 Suzuki tahun 2025. Motosikal ni sekarang baru 4,000 mileage. Aku beli almost new condition. And ni adalah first motor 600cc aku. So sebelum ni aku memang dah ada motor skuter. Daripada 350cc aku naik kepada 400cc. Nak dipendekkan cerita, bertahun kita tak ada lesen. Aku pun decide untuk ambil lesen. So aku tukarlah motor skuter aku dengan kawan member seorang. Dia kasi pinjam. And sudah terracun dengan motor manual. Kenapa aku ride ni bukan nak laju-laju pun. Walaupun yelah, kadang-kadang atas jalan ni nak memulas je. Tapi bagi aku ride ni adalah satu escapism lah. Bini aku dengar ni mesti tak suka. Oh, nak lari daripada tanggungjawab. So hari ni kita nak cuba highway baru EKVE. Ni adalah video first aku. Mungkin tak banyak aku nak cerita. Motor SV650 ni warna biru. Dan so far dah satu motor yang bagi aku kena lah dengan kat mana aku sekarang ni. Aku tak adalah nak kata otai dalam bidang pemotoran. InsyaAllah kalau umur dia panjang, banyaklah konten yang korang akan nampak dengan motor ni. Ini dia EKVE. Kita masuk. Motor ni adalah motor naked. So angin agak kuat juga. Aku tak tahu korang boleh dengar bunyi angin ke tak, sebab aku guna mikrofon yang noise reduction. Oh, tengok view ni guys. Keindahan alam. Yang aku suka pasal highway ni adalah dia tak bouncy. So kalau bawa kereta bakal rasa betapa smoothnya highway ni. Drawback dia orang nak laju je lah kat sini. Aku rasa feeling bawa motor yang raw macam SV650 ni dia shock lah. Kau rasa that every part of you is involved. Daripada gegar motor tu, bunyi exhaust, terpapah sikit. Laju ke motor ni kalau tanya aku, aku tak pernah try motor 650cc lain. Tapi bagi aku power dia agak linear lah. Kenapa ride? Kenapa naik motor? Yelah, orang cakap naik motor ni bahaya. Betul, sangat bahaya. Sebab tak ada protection between kau and the external world. Tapi aku rasa motor ni juga buat aku jadi lebih cekap, lebih peka. Kau perasan sekarang ni kau akan sentiasa tengok kereta, scan kereta, tengok apa kereta ni akan buat. And benda ni bagi aku adalah satu, yelah, yang aku enjoy. Dia buat aku lagi sharp atas jalan. And sebagai seorang orang yang bawa motor, bila aku bawa kereta, aku jadi lebih aware. Tengok view ni guys. Woo! Oh, matahari. Kita turun kampung lah. Jadi bila ada motor ni, dia bagi satu alasan, satu vehicle yang sangat senang untuk kita explore tempat baru lah. Sebabkan ni lah, motor ni kalau dari segi cost dia, yelah motor besar, kadang-kadang boleh beli kereta dengan harga motor besar tu. Cuma the fact yang awak takkan bayar minyak banyak, tol pun free. Dan dia bagi freedom to explore tu, membuatkan aku rasa ramai orang terracun lah. Dan aku perasan juga bila ada motor ni, dia somehow distort, dia kacau kita punya persepsi terhadap distance. Macam dulu setahu aku rasa macam daripada KL pergi Melaka tu jauh kalau pakai kereta, at least 2 jam. Tapi bila ada motor, kita sedar yang sebenarnya alamak, boleh pergi ke Melaka dalam masa sejam. Tapi kena berhati-hatilah. Kita faham bila kita bawa motor ni, nyawa tu kena maintain distance, kena tahu apa kereta depan ni nak buat, semua benda. So benda tu dia punya risiko lah. Tapi dengan risiko tu ada apa dia punya reward jugalah. Aku just nak pusing balik je lepas ni. Quick shifter ni agak function jugalah.
Especially sebab walaupun dia just up saja, tapi ini company AQS, always quick shifting dia punya nama kalau tak salah aku. So far aku dah pakai 4 bulan, tak ada masalah lah. Well done lah kalau korang nak pasang quick shifter ni. Kedai dia orang kat Shah Alam je. Local company, ada warranty semua benda. Software pun dia buat sendiri. Aku believe quick shifter ni pun dia orang buat sendiri. So do give them a shot lah kalau motor korang tak ada stock quick shifter. Power dia is very linear lah. Dia tak adalah tiba-tiba kau pulas bila power masuk certain RPM tu dia melompat. Adalah satu motor yang tak adalah satu motor yang agak liar. Kita U-turn, tengok ada motor ke tak. Alright, nampak saja buka, kita buka. Satu benda yang aku suka pasal LV ni, kalau gear 6 pun kalau aku buka, power tu still ada. Aku faham kenapa motor ni sangat popular daripada tahun 1999 kalau tak salah aku. Engine dia still engine yang sama, formula yang sama. Mungkin ada sedikit improvement situ sini, tapi overall benda yang sama. Power dia adalah sangat-sangat usable lah. Satu lagi, kalau aku perasan, tayar aku pakai Pirelli Rosso 4, which is bagi aku one of the best tire lah. Corner confident, grip ada, tak bergoyang motor. Aku ride ni is less of, you know, jalan jauh lah, but rather petang-petang lepas kerja nak apa, hilangkan rasa penat. Bagi aku, I mean, bawa motor sambil tengok view ni macam mana kau tengok, oh Masya Allah. Antara mode escapism yang tak ambil banyak masa bagi aku. I mean, obviously aku pun ada suka juga jalan jauh, cuma yelah, untuk jalan jauh bagi aku motor naked ni memerlukan energy lah. Aku ni kalau tanya, tak ada nak jadi motor reviewer, tapi just nak gunakan avenue ni untuk buat konten. Mana tahu dapat peluang pakai motor-motor lain, boleh lah buat review sikit-sikit. So aku ada tank bag dekat sini. Aku dulu bawa skuter, so bila bawa skuter storage banyak. Tukar kepada naked, tiba-tiba dah tak ada storage. Tapi it's a two different feeling lah. The dream is kalau ada macam-macam motor boleh tukar-tukar, tengok mood. Memang shock lah. Sebab tu kita kena bekerja keras, buat duit. Sebab yelah, selain nak sara keluarga, kena sara hobi juga. Okay guys, itu sahaja daripada aku. Ingatlah orang tersayang. Assalamualaikum.